perform. Apa yang Ian rasa sekarang? Nervous lagi tak? Dah hilang lah, tapi dia tak puas hati. Kenapa tak puas hati? Cepatlah. Orang tak tahu ni. Orang tak tahu apa yang jadi sebenarnya tadi. Diorang dekat rumah, diorang dengar okey je. Kurang jelas. Dan suara Intan tak dengar sangat. Tak dengar sangat. And then? So Intan tahu. Mic aku on tak. Faham. Mic aku on tak. Faham. Tu. Tadi dia perform okey tak? Saya suka interview dia sebab dia banyak cakap. Baru nak lari ni. Okay. Thank you. Tadi Ian perform okey tak? Okay. Cuma mungkin sebab dia first time. Itu biasa lah. So tadi abang ni cakap tadi apa? Mira apa dia? Dia tone ada, cuma feel je. Sedap je suara dia. Cuma dia macam Kenapa dia elak kat Mira? Dia betul. Kenapa Ian tak setuju dengan benda tu? Betul. Betul lah, bangga sangat. Sebelum ni Abang Halim cakap. So yang ni kali kedua dia dengar. So betul kan. Lepas tu kenapa Termasuk gelak? ni nak bagi dia. Kenapa Ian nak party benda tu? Ian rasa macam dia tak patut dapat pujian macam tu. Oh, belagak je. Ingat Ian tu orang je pandai nyanyi. Dia kalau dia tak pandai nyanyi, tapi bila orang puji, dia tak payah ke?